Lembaga Zakat Selangor mengagihkan 36.5 juta peruntukan kepada 39,240 ketua keluarga asnaf fakir dan miskin serta mualaf di negeri itu bagi sesi persekolahan tahun 2026. Ketua Pegawai Eksekutif LZS Muhammad Khaizir Syahri berkata, agen itu meliputi bantuan yuran persekolahan dan bantuan kelengkapan peralatan persekolahan untuk setiap anak asnaf. Menurutnya, bantuan yang diagihkan melibatkan 651 pelajar prasekolah, 42,569 orang pelajar sekolah kebangsaan dan sekolah rendah agama dan 42,116 orang pelajar sekolah menengah kebangsaan atau sekolah menengah agama. Kita dah salurkan 36.5 juta untuk menyantuni 86,000 murid-murid pelajar, di mana dalam bantuan ni kita bagi dia preparation untuk ke sekolah, baju sekolah, barang-barang keperluan sekolah seperti alat tulis dan sebagainya, dan juga kita bagi subsidi sikit untuk yuran persekolahan mereka. Dan ini adalah kita cover 39,000 dekat 40,000 ketua keluarga. Jadi ketua keluarga ni maknanya average dia ada lebih kurang dalam mungkin 2 ke 3 orang tanggungannya anaknya. Jadi kita nampak kat situlah challenge dia ataupun dia punya kesan dia kepada income ataupun ekonomi sesuatu keluarga itu apabila mereka mempunyai tanggungan yang ramai, terutamanya tanggungan untuk anak-anak ke sekolah. Kalau kita tak bantu pendidikan, apa yang akan berlaku? Anak-anak mereka ni akan tercicir. Jadi kita tak mahu kemiskinan ni diwarisi pula. Jadi tujuan kita bagikan anak-anak dia kemudahan untuk dia sambung pelajaran di sekolah, di mana ibu bapanya juga akan terus usaha untuk carikan kerjaya ke, tapi kita tak mahu proses tu terganggu. Jadi di situlah pendidikan, bantuan pendidikan ini penting dalam ekosistem agihan zakat. Jelas beliau, kadar minimum bagi bantuan yuran persekolahan yang akan diterima oleh setiap pelajar tadika dan prasekolah adalah RM100 seorang dan RM150 bagi murid sekolah rendah serta RM150 pelajar sekolah menengah. Ujar Muhammad Khaizir, bantuan itu diterima terus oleh ketua keluarga melalui akaun e-dompet, wajib tunai dan tunai bermula 30 Disember ini. Bagi penebusan bantuan kelengkapan peralatan persekolahan, beliau menjelaskan langkah itu boleh dibuat juga bermula pada 20 Disember 2025 sehingga 19 Mac 2026 melalui e-dompet dengan menggunakan aplikasi Nine. Di tahun ke tahun, jumlah asnaf tu bertambah disebabkan miskin bandar itu. Dari segi peningkatan tu pula macam saya katakan, average anaknya mungkin 2 ataupun 3 orang. Jadi apabila mereka sudah tiba masa untuk ke sekolah, kita akan terpaksa berdepanlah dengan situasi itu, di mana mereka akan, maknanya dia punya lock period tu dalam 10 tahun ke 12 tahun prasekolah, sekolah rendah dan sekolah menengah. Jadi kalau ketua keluarga tu masih dalam kumpulan asnaf, jadi di sini kita akan terus usahakan dia. Pendekatan yang lebih fokus kita akan berikan apabila anak-anak ini di sekolah menengah. Di sini mereka semua akan kita identify sama ada mereka ni boleh menjadi pelajar yang cemerlang, dan kita akan masukkan dia ke institusi pendidikan tinggi, IPTA, TVET, IPTS, supaya mereka ni boleh keluar dan bekerja, dan di situ kita harap mereka boleh membantu juga keluarga dia, mengeluarkan keluarga dia daripada belenggu kemiskinan.